Tapi apa pengalaman yang paling macam teruk Kisiau punya? Kisiau ada tak yang macam kisiau gila? Okay, lu ada kisiau punya tak? Lu mau kisau. Tapi dia dah start tadi, dia dah punchline kita ni. Aku tak punchline kita lagi. Tak ada. Okay, ini betul-betul lah. Benar-benar. Ini yang benarnya. Yang benar dan sebenar-benarnya. Ini bukan kat Singapore. Me and my wife, we go on a vacation dekat Indonesia. Kita book a resort. Okay, I do not want to mention the hotel name. Jangan. Dia punya hotel dia macam, kalau top view dia macam salib. Okay. Kita ambil yang bilik ada balcony. Then kita punya view, it's dia macam feel tau, very Japanese punya feel. Ada lamp dia. Dia macam garden lah. Ada lake. Siang nampak lawa. Oh, that's nice actually. Very nice. Very beautiful resort. Okay. Okay lah, kita we have apa, is it my wife? Oh yeah, it's my wife. Okay. Dengan bini aku. Bini jangan salah. Ini boleh pause rewind balik kan? Boleh Kita balik. Deleted scene ada. Okay. Uncut version. My wife. InsyaAllah. Masya Allah. Habibi. Obvious, I'm in trouble. Ini yang seram tau ni. Kita terpause rewind. Ini yang paling seram. Ini paling seram. This is reality. Alamak, aku dah tak boleh fikir lah.